Sekmu tahu tak dekat Ganu boleh jalan-jalan belanja tanpa bajet yang tinggi. Boleh jalan-jalan tepi patah, boleh makan sedap-sedap, boleh ambil angin. Jom. Jom. Trip kita kali ni, kita bergerak dari Duun ke Kuala Terengganu. Kita singgah isi minyak dan prepare Tashengo dahulu. First, kita singgah makan nasi dagang atas stol, menu tradisional Pantai Timur yang memang wajib cuba bila lalu sini. Next, kita singgah pula di pantai Pulau Kekabu. Angin pantai yang tenang memang sesuai untuk lepak dan menikmati pemandangan. Kemudian, kita menuju ke Memorial Batu Bersurat, lokasi bersejarah yang menyimpan bukti awal perkembangan Islam di Terengganu. Kita singgah pula di kedai kopi buruk, spot santai untuk menikmati kopi dan suasana klasik yang unik. Seterusnya, kita ke Nur Arfa Craft Komplek Batik Pavilion, pusat batik terkenal yang menampilkan keindahan seni warisan Terengganu. Kita singgah makan di Sata Warisan Sungai Ikan, rasa autentik Sata Terengganu yang memang padu dan wajib cuba. Kita sampai di Jambatan Angkat, ikon moden Terengganu yang cantik waktu siang dan lebih memukau bila malam. Bajet keseluruhan trip kali ni ialah korang rasa bajet tak?